Kita nak tengok soalan seterusnya. Ikhtar al-ijabah sahihah. Al-Quran rahmatun at-tullabu faqirun. Okey, kita letakkan dalam ayat ni. Jadi ayat ni memang mengikut susunan yang telah dibuat, iaitu Al-Quran dulu. Wallahi innal Qur'anal karim la shifaa'un. Okey, kemudian inna rahmatallahi wasi'ah. Okey, wallahi innal Qur'anal karim la shifaa'un. La tu maksud dia sesungguhnya, sebab la tu lamul qasam, lamut taukid. Sesungguhnya Al-Quranul Karim, sesungguhnya wallahi innal Quranal Karim la shifaa'un. Sesungguhnya adalah syifa. Dia adalah syifa apa? Penawar. Al-Quran tu adalah penawar. Inna rahmatallahi wasi'atun. Inna rahmata, ya, rahmata isim, inna rahmata di sini. Kemudian hadara sa'idun lakinna at-tullabu ghaibuna. Lakinna at-tullaba ghaibuna. Okey, jadi at-tullab dekat nombor 3. Qala Khalidun inni faqirun ilallahi. Jadi semua respon yang kita terima betul tak ni? Cuba cek, betul tak semua? Okey, semuanya betul. Alhamdulillah. Saya buka tak sound? Okey. Inna i'rab macam mana? Inna tu dia harfun nasab je. Ya? Okey, nak i'rab juga inna. Nak i'rab juga inna, jadi inna tu i'rab dia harfun harfun nasab. Macam tu je. Ya? Harfun nasab. Nak i'rab inna tu. Kalau selepas inna tu, misalnya inna aliyan kan? Jadi kalau inna aliyan najihun. Najihun. Nak i'rab macam mana? Jadi kita kena bagi tahu inna itu inna harfun nasab. Harfun nasab. Macam tu. Ya, inna harfun nasab. Kemudian aliyan isim inna. Mansubun bil fathah. Macam tu. Ya. Kemudian najihun khabar inna kan? Khabar inna marfu'un. Dia terbalik, yang isim inna mansub, khabar inna marfu'un bi dhammah. Macam tu. Okey, inna aliyan najihun, inna harfun nasab. Aliyan isim inna mansubun bil fathah. Najihun khabar inna marfu'un bi dhammah. Itu i'rab yang lengkap. Okey. Soalan seterusnya. Uzkur salasa faqat min awzanil ismi sulasil mujarrad ma'al misali likullin. Sebutkan 3 daripada wazan-wazan isim mujarrad. Okey, ni kita dah masuk sorof, ya. Masuk sorof isim sulasi mujarrad. Sebutkan 3 sahaja daripada wazan isim sulasi mujarrad ma'al misal. Sebut wazan, sebut contoh. Jadi kalau jawab soalan isim sulasi mujarrad ni, kalau dekat wazan tu, kamu kena letak baris.
Ya, fa'ala, fa'ula, fi'lun, fi'alun, fu'ulun. Jadi pemeriksa tak tahu kamu, kalau kamu tak letak baris, dia main fa'ain lam je, semuanya fa'ain lam. Jadi kamu kena letak baris, barulah jawapan kamu dikira betul. Okay, macam respon yang kedua ni, dia tak letak baris kan. Jadi pemeriksa tak boleh bagi betul ni dekat sini. Di sini pun tak boleh bagi betul. Sebab dia main 3 huruf tu je, fa'ain lam. Jadi kamu mesti letak baris walaupun dia tidak ada arahan letak baris. Ya, walaupun dia tidak ada arahan letak baris, jadi kamu kena letak baris juga. Okey, jawapan nombor 1 ni bagus. Pertamanya fa'alun mislu syamsun. Syamsun 1 je pun dah cukup dah. Sakrun wa sa'bun. Okey, betul. Kemudian fa'alun. Fa'alun mislu qamarun, jamalun, ya. Hamalun. Kemudian yang ketiga, wazan fu'ulun. U'unuqun, leher. Nukurun. Udhunun. Uzunun. Okey, betul. Jadi soalan respon yang kedua ni adalah salah. Ya, salah. Dia kena letak baris. Kemudian respon yang ketiga, fa'alun. Okey, terus letak fa'alun dash qamarun. Betul. Macam ni ringkas je jawapan dia. Masih lagi jawapan markah, cukup markah diberi. Markah penuh. Kemudian fa'ulun rajulun. Fa'ilun katifun. Okey, betul. Kemudian soalan uzkur salasah min auzanil ismi sulasi mujarrad. Uzkur salasah min auzani sulasi mujarrad. Sebutkan 3 daripada wazan-wazan isim sulasi mujarrad. Sebut 3 sahaja. Idza kana madmumul fa. Idza kana madmumul fa. Ma'al misal. Jadi dia nak yang fa tu, fa'ala tu kan, yang fa depan tu dia nak dhammah. Jadi fu'lun, fu'ulun, fu'alun, fu'ilun. Macam tu. Ya. Jadi fu'lun mislu burdun. Ya, burdun. Wa murrun. Ni apa ni? Satu lagi ni. Okey. Jadi nak satu je contoh. Burdun, ya. Fu'alun, lubadun, rutabun, hukamun. Betul. Fu'ulun, aunuqun, uzunun, nukurun. Betul. Jadi jawapan yang macam ni tak boleh bagi markah. Jawapan respon yang ketiga, fu'lun, burdun, fu'alun, rutabun, fu'ulun, uzunun. Betul. Semuanya fu belakang. Ya, semuanya fu. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Hati waznan likulli minal kalimatil atiyah. Tadi dia minta wazan dan contoh. Ni dia bagi perkataan, dia suruh kita letak wazan. Kalau soalan macam ni, jawapan kita nanti tu kita mesti letak baris. Ya, kita mesti letak baris. Okey, rutabun, fu'alun, syamsun, fa'lun. Betul. Ilmun, fi'lun. Betul. Ja'farun, fa'lalun. Jahmarishun. Okey, semua orang Ustazah nak sebut. Takut nanti tak ingat nak sebut macam mana yang macam perkataan ni. Semua orang sebut Jahmarishun. Hello, ada orang tak? Jahmarishun. Lagi sekali sebut Jahmarishun. Jahmarishun. Okey, kamu sebut 3 kali. 3 kali straight. 3 kali. 1 Jahmarishun. 2 Jahmarishun. 3 Jahmarishun. Jahmarishun. Kita nak ingat benda tu. Jadi bila kita nak ingat, kita sebut dia, telinga kita sendiri dengar suara kita. Jahmarishun. 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 Jadi nanti tak akan tertukar lagi baris dia. Jadi kita boleh berikan wazan dia sebagai yang nombor 5 ni. Fa'lalilun. Ain tertinggal. Siapa ni? Mana ainnya? 4 je. Benda tu 5 kan?
Ain tak ada. Fa'lalilun. Fa'lalilun. Okey. Hudun kita tahu sebut kan. Hud jadi fu'lul. Ya, fu'lulun. Hudun fu'lulun. Okey. Yang ni tak letak baris. Yang ni jawab 3 saja. Rotabun fu'alun. Lepas rotabun apa? Syamsun kan? Syamsun. Nama telefon Hanif lah. Syamsun betul. Oh, tak apa. Tak kerti letak baris. Okey, tak apa. Tak apa. Jadi boleh tengok jawapan kawan kan? Tengok jawapan kawan tadi. Lepas tu, lepas Jahmarishun tu apa tadi? Ilmun kan? Ilmun fi'lun. Oh, dia macam ni. Oh, dia kena tarik benda ni baru nampak. Kemudian Ja'farun fa'lalun. Jahmarishun ni betul. Nombor 5 ni betul. Fa'lalilun. Ada ain ya. Okey, lepas tu hud kan? Hud tadi. Hud fu'lulun. Hudun fu'lulun. Okey. Soalan seterusnya. Banyak lagi ke soalan? Oh, banyak lagi. Okey, kita ada 12 minit lagi. Uzkur isani faqat min fawaidi ma'rifatil mizani sarfi. Jadi, sebutkan 2 sahaja faedah kita tahu mizan sarfi. Inilah kita belajar fa'alun, fa'lalilun, fu'lun. Okey? Fu'lulun apa semua tu. Apa faedah dia belajar benda-benda tu? Jadi, pertamanya ma'rifatul huruf asliyah kan? Kita boleh tahu huruf-huruf asliyah wa tamyizuha 'anil hurufiz zaidah. Dan kita boleh bezakan daripada huruf-huruf tambahan. Lepas tu yang kedua, ma'rifatu ma yahdusu lil kalimah min hazafin au taqdimin au ta'khirin li hurufiha. Iaitu kita kena nak tahu ma'rifah, kita nak tahu ma yahdus lil kalimah. Apa yang berlaku bagi sesuatu perkataan daripada hazaf. Huruf mana kan? Kemudian kedepankan takdim yang mana, takhirkan yang mana untuk huruf-hurufnya. Okey, jadi semuanya alhamdulillah betul dan Ustazah nak kamu semua hafaz jawapan ni ya. 1, ma'rifatul hurufil asliyah wa tamyizuha 'anil hurufiz zaidah. Yang kedua, ma'rifatu ma yahdusu lil kalimah min hazafin au taqdimin au ta'khirin li hurufiha. Okey, kita hafal ni macam mana? Masing-masing ada cara kan? Hafal, kita tengok kat situ kita pergi bulat, kita tanda dengan highlighter kan? Ni kena hafal. Kita hafal juga ma'rifatul hurufil asliyah. Dan masa kita menghafal, suara kita ni kena kuat, telinga kita kena dengar. Ma'rifatul hurufil asliyah wa tamyizuha 'anil hurufiz zaidah. Macam tu. Kita duduk seorang mak kata, apa ke benda lah anak aku tu kuatnya belajar. Kuatlah mak sebab orang nak bagi ingat ni. Gitu. Ma'rifatul hurufil asliyah wa tamyizuha 'anil hurufiz zaidah. Ma'rifatu ma yahdusu lil kalimah min hazafin aw taqdimin aw ta'khirin li hurufiha. Macam tu. Okey, kemudian arif al-masdar. Berikan maksud. Apakah masdar? Kita masuk kepada masdar pula. So, mahat misalan wahidan minal masdari sulasi. Okey, jadi di sini al-masdaru huwa isim jamid yadullu ala hadasin ghairi muqayyadin bi zamanin aw syakhsin bi ainihi mislu fathan. Betul. Okey, jawapan ni pun al-masdaru huwa ismu jamidun yadullu ala hadasin ghairi muqayyadin bi zamanin aw syakhsin bi ainihi mislu fathan. Betul. Okey. Okey, semua sama betul ya. Jadi Ustazah harap ingatlah isim jamid yadullu ala hadasin ghairi muqayyad, tidak berkait ya, tidak berkait bi zamanin aw syakhsin bi ainihi. Okey, kemudian soalan seterusnya, nombor soalan pun 1. Kita dah berpuluh soalan dah jawab. Ya, ini masalah menarik dah ni. Ustazah pun lama dah tinggal Google Form ni kan.
dalam hati, nak buat soalan Google Form aku ni ingat lagi ke tak macam mana nak buat, nak tulis Google Form ni. Alhamdulillah lah boleh ada sikit-sikit. Okey, kaifa ta'ti al-masdar min al-fi'l al-khumasi al-mabdu'u bi ta'in zaidah. Ada tak di depan, dia punya masdar tu macam mana fi'il khumasi? Lagi weh. Dia fi'il khumasi ada dua jenis kan? Gigi. Satu al-mabdu'u bi ta'in zaidah, yang satu lagi al-mabdu'u bi hamzatil wasal kan? Jadi al-mabdu'u bi ta'in zaidah ni, jadi dia punya masdar kena jawab macam ni lah. Jawab macam ni. Yakunu ala waznin madiyah ma'a dhammi ma qabla al-akhir. Idza kanat lamuhu sahihah. Ya, yakunu ala al-wazni madiyah ma'a dhammi ma qabla al-akhir idza kanat lamuhu sahihah. Ini jawapan yang sempurna ni. Jawapan yang sempurna. Jawapan yang ni yakunu masdaruhu ala waznil madhi summa dhammu ma qabla al-akhir juga betul. Juga betul. Cuma Ustazah tak pasti. Sebab dia kan sukatan baru. Sama ada iza kana lamuhu sahihah tu dia nak ke tak sampai sini. Tapi yang ni tu memang dah betul dah dengan masdaruhu ala waznil madhi summa dhammu, kemudian dhammahkan saja ma qabla al-akhir. Yakunu masdaruhu ala waznil madhi. Ni sekerat jawapan ni. Dia kena jawapan yang macam lihat atas ni. Yang macam nombor 1 ni. Ma dhammi ma qabla al-akhir idza kanat lamuhu sahihah. Okey, contoh. Soalan seterusnya, hati masdaran likullin min al-af'alil atiyah. Berikan masdar bagi tiap-tiap fi'il berikut. Taqaddama, taba'ada, ijtama'a, insyaraha, ittarra, istaqalla. Jadi taqaddama, taqaddum betul, taba'ada, taba'ud, ijtama'a, ijtima', insyaraha, inshi betul, alif nun shin huruf ketiga kan. Insyirahun, ittirarun, istiqlalun, betul. Okey. Yang ni pun betul sebab tak ada baris kan? Betul juga sebab dia tak ada arahan letak baris. Cuma yang sulasi je. Sulasi tu memang kena letak baris. Okey, taqaddum, taba'un, ijtima', insyirah, ittirar dan istiqlal. Okey. Itu sahaja soalan. Kita telah alhamdulillah menghabiskan soalan kita pada petang ini. Dan Ustazah tak buat soalan untuk apa? Saya tak buat soalan ta'ajub, saya tak buat kan? Ta'ajub dengan isim tafdil tu, ya. Tapi dalam nota kamu tu dah mencakupi semualah. Dalam nota kamu tu dah mencakupi semua. Ya, semua yang ada isim tafdil dengan ta'ajub tu. Dia sebenarnya, cuba kita tengok kan, isim tafdil dengan ta'ajub tu dia nak lebih kurang tu. Okey, ta'ajub dulu. At-ta'ajub tu, siapa yang bercakap tu? Najat off mic Najat Okey. Sekarang ni ta'ajub tu, at-ta'ajub tu apa? Lafaz dia? Siapa ingat lafaz dia? Lafaz ta'ajub. Cantiknya bunga ni. Apa dia? Siapa boleh teka? Malam tadi je. Cantiknya bunga ni. Ya? Kuat-kuat sikit dekat mic. Ma ajmala al-azhar kan? Malam tadi. Ma ajmal al-azhar. Betul, ma ajmal al-azhar. Kemudian isim tafdil. Satu lagi lafaz ta'ajub ialah ajmil kan? Betul tak? Ajmil
Bis-samai. Ajmil bis-samai. Ma ajmala satu, ajmil bi satu. Kan? Okey. Isim tafdil. Ismu tafdil. Ismu tafdil. Kena ada dua kan, lafaz muzakkar dengan lafaz muannas. Ada yang lafaz dia muannas dengan muzakkar sama-sama. Dia tak ada beza. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh buat wazan af'alu, ya. Af'alu. Af'alu. Macam tu. Af'alu. Okey, isim tafdil. Contohnya Ali lebih tua dari Yusuf. Okey, ayat kita Ali lebih tua dari Yusuf. Ali lebih tua dari Yusuf. Macam mana nak buat? Okey, cuba jawab. Ali lebih tua dari Yusuf. Nak jawab macam mana? Try lah, try. Letak dekat chatting tu. Tulis. Tulis. Oh, saya slowkan sound malam tadi. Patut pun saya tak dengar awak jawab. Okey, Ali lebih tua dari Yusuf. Jawapannya ialah guna mic. Ali akbar min Yusuf sinan. Kenapa akbara? Sebab Akbaru, ya. Akbaru. Yang ma'af'ala masa isim, masa ta'ajub tu lah baru akbara. Ma akbara hadzal apa? Fil. Hadzal fil. Fil tu apa fil? Gajah. Ma akbarul fil. Tu akbara. Akbara tu ta'ajub. Yang isim tafdil ni akbaru, ya. Akbaru. Jadi kita isim tafdil, okay, Aliyun akbaru min Yusuf sinan, ya. Macam tu. Kalau tak buat sinan pun tak apa. Ali akbar min Yusuf. Boleh. Okey, macam mana kita nak jawab satu lagi? Fatimah. Soalan satu lagi, Fatimah. Sekejap. Fatimah lebih tua. Sekejap. Fatimah lebih tua dari Zainab. Buat ayat. Macam mana? Fatimah lebih tua dari Zainab. Fatimah akbar juga. Akbar juga min Zainab. Kan dia ada lafaz muannas kan? Kubra. Ya? Fatimah kubra min Zainab. Macam tu. Kubra. Tak tukar huruf. Kubra. Macam tu. Macam tu. Boleh? Tapi dia tak semua ada muannas yang lain daripada muzakkar. Ustazah ada bagi list sikit kan? Sikit. Untuk perkataan-perkataan lain daripada yang Ustazah bagi nota tu kena rujuk kamus lah. Ya. Tapi kita boleh faham lah macam aqallu kan? Aqallu sedikit kan? Aqallu sedikit kan? Sedikit. Kalau muannas pun aqallu juga. Dia tak ada qula, tak ada. Ya?
Yang qalilun tu kan. Qalilun sedikit. Kalau sangat sedikit, paling sedikit, dia jadi aqallu. Macam tu. Ya, aqallu macam tu. Qalilun sifat musyabahah. Sedikit. Aqallu sangat sedikit. Kalau untuk muannas aqallu juga. Okey. Okey, jadi Ustazah harap kita semua dapat menguasai sukatan semua yang kita dah belajar. Dan ini adalah sesi terakhir. Ustazah pun ada perancangan juga nak buat kelas semula. Nanti lepas-lepasnya nak menjelang periksa percubaan, Ustazah akan buat kelas lagi. Dan Ustazah harap pada Sufiah. Sufiah insya-Allah buku tu akan dipost ya. Buku Sufiah, maaf sebab Ustazah